Namaku Husna, tapi kau boleh panggil aku Una. Kau boleh tidak biasa memanggilku nama. Om bayinya boleh suka jahil sama aku, karena aku gemoy. Ni sekarang dah hari kedua dah guys. Semua yang saya sekarang ni kita nak makan lauk. So inilah selamat hari raya guys. Lupa semalam nak cakap selamat hari raya kan dalam video. So sekarang ni kita nak makan. Sekarang pun dah pukul berapa dah? Dah pukul 9. Semua ni aku siap. Selawat. Kita makan sikit-sikit ya. Sebab nanti sini makan lagi. Sebab nanti nak balik yang guys. Balik daripada ofis. Di rumah makcikku duduk situ dulu 2 hari. Sorry tu. Ini apa? Ahad. Esok nak balik dah. Buat jalan-jalan. Hari Sabtu aku kerja pagi. Hari Khamis aku kerja balik. Awak lapar ke? Sini. Hai guys, my outfit raya. Itu. Bye-bye for next video guys. Stay tune. Kita akan edit sekejap lagi. Okay, korang akan dapat 3 video. It's video aku puasa. Kedua, aku tak ingat. House tour apa tak benda. It's video raya, okay? Stay tune. Bye-bye. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye-bye, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya semua. Okay guys, kita nak balik dah. Balik ke Johor. Nama tu Johor tapi ni Amsti. Kita dah pergi rumah Alang, rumah makcik aku. So korang boleh tengok lah video ni. Simple je guys video-video kita. My outfit pun biasa je. Cuba naik. Tadi jangan uduh. Duduk kan. Naik pergi atas lagi. Naik ke? Cek. Kak. Dengar kak. Yeay. Tepuk. Jangan kacau dia. Jangan kacau. Dia nanti jatuh kan satu hal. Nampak guys. Sejak kehilanganmu, hidup
malam aku makan pizza. Lapar kan? Tak makannya petang. Agak sedih hari ni. Dan macam tak pasti. Tapi diam-diam. Host, moderator juga podcaster. Nanti Rasa ada kecewa, ada rasa macam-macam rasa ada. tapi tak dapat balik pun ganjaran. Tak boleh nak diungkapkan. Begini, memang ada ayat Allah Azza wa Jalla di mana Allah Ta'ala Kalau akan penat lah, malas. menggandakan pahala sedekah. Allah hanya akan melipat gandakan pahala seseorang Malas siapa? apabila dia buat kerana Allah. Tapi kalau kau buat sebab apa? Mengharapkan sedekah ni, kau mengharapkan balasan. Dapat balasannya itu lebih banyak harta simpan sendiri, takkan dapat apakah kemudian. Tapi pernah dengar juga memang kita boleh berharap pembalasan daripada Allah. Berharap Ada kedai Tom Yum buka kat sini. bukan itu semata-mata. Ada je kedai Tom Yum buka. Hari Sabtu. 302-8822. Ada je. Amin Mesti ada Kena je. cari. Mesti ada kena ni ayah. Correct. Ya, kadang tempat tak buka. Lambat baru buka. Berapa hari raya baru buka. Tak masalah. Orang ni maybe dia fikir tak ni kot. Tu Dah dah bulan raya kedua satu. kot. Semalam ke cuti kot. Raya kedua selalu orang dah buka Yang kedai. berniaga dia tak pergi ke mana-mana. Tak ada jalan dari kampung. Buka kot. Mana tahu tahun lepas dia dah ni. Nak air lagi satu. Kenapa ayah tak makan? Ya. Ayah punya kan? Ya. Oh, Tahu dia bilang dia. Tengok sini. Ni lagi kat rumah tau. Saja tak pakai. Nanti orang kata aku menunjuk pula. Item kecil kali ini bukan banyak yang dikejar, tapi keberkatan dalam rezeki itu lebih penting. Hot FM. #sama-sama. tak saya ambil warna hijau. Pada kamu, musim perayaan ni soalan sama tiap tahun. Ada warna apa je? Oh, dulu. Oh, ya, tak nak. Uncle, aunty, sepupu, jiran, semua nak bertemu. Ya, sempat. Kan? Bila semua bertemu, kita hati kita bersama. Orang yang balik kan? Tidak ada macam-macam aja. Sejak kita balik. Tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pada betul ni, dah letak dah. Ingat, rahsia nak rebutkan tak agar tak melekat adalah dengan menggunakan garam. Rahsia sebenar nak elak pasang melekat, air rebusan tu kena mendidih. Mana yang mendidih dan air betul-betul Terus, didih, kan? masukkan garam. Letak garam Ni. banyak macam air laut, itu je. Tapi kenalah ada kata kacau selalu, jangan bagi melekat. Basuh dan bau pasta dengan air sejuk lambung dan tunggu betul-betul sampai kering. Langkah paling penting, tak nak bagi melekat tu. Dulu takut nak letak garam banyak sebab takut masin. Akhirnya tak masin pun. Sebab air kanji Tunjuk pasta gambar masin kat kampung pakai Bangladesh. untuk Ai, masak datang bola. Malaysia. Air terus jadi manis ala amboi. Nanti syukur Kita kat Melaka guys. Tengah nak makan. Cari makan. Cari makan di Melaka. Masuk sini dia dah RM8 King. Oh my god.
harga dia main baik. Dah melancong kan kat belakang kan. So, nak makan dulu guys kat dalam. Sekarang dah pukul 2 lebih, nak pukul 3 dah. Macam ni. Buka. Buka. Gak. Ami. Ayu lah sudah. Ayu. Macam mana ni? Ni bukan beg handbag tau. Aura, ni bukan beg handbag. Dia macam geram kan. Habis tengok. Naikkan diri dia. Aura jangan mentang-mentang kau game pun lagi kat situ. Kita nak balik guys. Tengok makeup aku tak ada makeup. Jom balik. Sangat panas. Jom balik. Bye-bye korang daripada Melaka. Stay tune video. Korang jangan lupa like, subscribe dan share ni. Bye-bye. Ini video kita last. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Oh